Oh, bener guys. So guys, assalamualaikum guys. Pagi-pagi selamat pagi guys. Segini aku nak casting lagi dekat spot kampung ni guys. Casting haruan dekat kampung je. Sebab sekejap lagi aku ada urusan. Jadi pagi ni aku dapat mancing sekejap je lah. Jadi aku tak boleh nak pergi jauh-jauh sangat. Jadi aku mancing kat kawasan kampung ni guys. Sekarang ni air tengah tinggi sikit lah. Sebab semalam hujan lebat guys. Daripada pukul lepas Zuhur tu hujan lebat sampai nak ke asar guys. Memang hujan lebat. Lepas tu ribut semua. Memang senang cerita memang lebat gila kawan-kawan tu. Lepas tu pagi ni air dia agak keruh sikit dan tinggi sikit lah guys. Sebab aruan kat kampung aku ni guys, kalau air tinggi macam ni dia galak nak makan guys. Kalau air surut dia macam payah sikit lah guys. Bila air dia dah macam tinggi, lepas tu dia paras-paras dengan lumut tu kan. Lepas tu ada tinggi lagi sikit daripada lumut tu. Time ni memang syok lah. Kalau ikutkan pagi ni air tengah cantik lah guys. Senang cerita kalau kat kampung aku, kalau time macam ni air tengah cantik lah. Ikan galak lah nak makan. Kita minta tak kumpau guys kan. Kalau ada rezeki dapat naik yang saiz padu, alhamdulillah. Okey. Jadi jom aku set barang dulu apa yang patut, lepas tu kita terus mancing guys kat sini. Minta adalah hasil untuk pagi ni kan. Okey guys, jom let's go mancing. Okey guys, so aku dah nampak bau anak guys. Tu guys, aku nampak anak yang lalu merah lagi. Nak test cuba pujuk mak dia. Dia kalau musim hujan, lepas tu teratai macam ni, memang banyak aruan buat anak. Bener guys, alhamdulillah. Okey, so ini mak dia guys. Ui, garang mak dia. Alhamdulillah, cantik. Okey, alhamdulillah. So inilah mak dia guys. Strike yang pertama dah mama. Alamak, berdarah lah. Wih. So ni dia guys, strike pertama guys. Mama dia curut tak besar pun, tapi garang guys. Dia nak release dia cepat-cepat, dia dah berdarah ni. Pelayar pula aku tak bawa. Aduh. Okey, dah release. Okey, dah release guys. Aku baru nak basuh dia sebab ada darah. Dah auto release lah. Okey, padu. Okey lah, sekurang-kurangnya dapat juga strike mak dia. Okey, auto release dah. Aku baru je nak basuh sebab ada darah dia. Dia dah auto release. Okey lah, baik. Alhamdulillah guys, step pertama guys. Dah dapat mama. Padu. Pagi dah galau. Gila cik. Air tengah cantik ni. Untuk casting lah. Banyak aduan ni bawa anak tu. Ikan ruan naik ni. Ikan lumut. Tak pasang tajuk dah? Ha? Dah tak pasang tajuk dah? Sempat tak ada, masa tak ada. Oh. Okay cik.
Bawa anak banyak ke? Rugi tak mancing? Ada yang kejar. Ada yang kejar, ada yang kejar je. Aku tak perasan lah, aku tengah berbual ada yang kejar guys. Tu lah curut. Lah curut gila. Aku ingatkan besar. Curut je guys yang kejar guys. Lah. Ha? Kenapa? Ramai gitu. Oh, ada bawa anak kot. Kisah pergi ni tadi ya? Nyawit eh? Kat mana? Hitam. Oh, jauhnya. Oh, yalah. Oh, aduh, lucut. Aduh. Oh, kena juga. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Ui, kasar ni. Ini kasar guys. Alhamdulillah guys. Besar kan ni guys. Padu ni soft rock. Okey, alhamdulillah. Ui, ni saiz padu juga ni guys. Sihat ni, hitam. Gemuk tu badan dia. Alhamdulillah. Ni soft rock guys. Tadi ada seekor lagi tak lekat. Aku nampak dia sepasang tengah berjemur. Seekor tadi tak lekat. Ni seekor lagi dapat. Padu guys. Alhamdulillah. Okey, sihat ni. Padu lah. Okey. Aduh guys. Besar kat ni guys. Okey, alhamdulillah. Tak gila ya Allah. Aduh gila guys. Sayang tak lekat.
Okey guys, jadi alhamdulillah setakat tu je lah guys cerita untuk pagi ni. Sekarang pun dah pukul 9 dah. Aku pun memang nak mancing sekejap je. Jadi okey lah, dapat 2 ekor haruan. Seekor tu mama mula-mula dan seekor lagi saya agak padu guys tadi. Aku tengah jalan, aku nampak dia sepasang tengah berjemur kan. So aku try pujuk, yang seekor tu makan tapi tak lekat. Yang seekor lagi tu aku pujuk dalam 2-3 kali. Mula dia buat bodoh je guys, kali keempat macam gitulah. Aku casting barulah dia nak menyambar guys. Dan alhamdulillah strike 2 ekor. Yang strike kedua tu saya agak padu juga. Jadi aku tapau yang sesi kedua tu. Yang pertama yang buat mama tadi tu, yang buat anak tadi tu aku dah release lah guys. Dia bawa anak kan, jadi aku release kasi anak-anak dia besar dulu. Jadi itu saja lah guys cerita untuk pagi ni. Ringkas je guys. Aku macam sekejap je. Tadi aku macam pukul 7.30 ni tu, pukul 9 sini aku dah balik dah. Okay, jadi aku nak tamatkan video aku kat sini guys. Okay, ada rezeki kita jumpa lagi di next video akan datang. Terima kasih. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan button subscribe dan komen dan share. Okay, bye bye. Assalamualaikum.